Come ti può capire chi ti va bene? Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you. Papà l'americano. Okay, sebelum kita mulakan majlis kita, saya jemput saudara Mus untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana hadir ke program Senyap pada pagi ini. So, panjang saya ni. Okey, saya nak hari ini semua orang senyum. Semua orang jumpa orang baru kan? Semua senyum. Senyum. Kerana saya baca kat blog ni. Kerana mengikut kajian di Colombia, okey, jumlah kematian menurun. Jumlah ke orang masuk hospital menurun kena senyum. Dia selain dia abang kata membuat kita lebih rapat dengan orang lain, dia juga melancarkan pengaliran darah. Okey, melancarkan apa yang patut dilancarkan lah. Okey, saya nak semua senyum. Senyum. Okey, senyum. Tanda kita selesa dan setuju berada di program ni. Senyum. Cek YM, dia orang tanya, ada apa-apa maklumat tentang Malaysia? Sebab nanti bila kita dalam kapal, kita nak buat discussion. So bila kita nak buat discussion tu, dia nak maklumat tentang Malaysia. Dia kata, kenapa maklumat yang ada tentang Malaysia semua memburukkan negara? Nampak? Itu punca dia sampai tahun 2008 sampai tahun 2009. Kenapa maklumat yang ada tentang Malaysia semua yang buruk tentang negara? Negara kau buruk sangat, dia cakap. Tapi dia orang datang, jalan-jalan, dia kata cantik Malaysia ni. Tu pelik dia kata. Kalau dalam information, Malaysia sangat buruk. Pasal tu, bila K pergi bagi ceramah ke, bagi talk ke apa, pergi mana-mana, K tak minta bayaran pun. Sampai kita, K dengan Sazali, kita pergi sampai ke Bacuk, bagi ceramah kat sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan Bacuk ke saya? Ya tu, sekolah kebangsaan tu. Kita pergi bagi talk hanya semata-mata untuk develop budak-budak ni, daripada pakai komputer tak tentu hala, baik dia buat blog. Supaya dia boleh cerita kat kampung Bacuk ni ada kedai Pak Seman, ada Pak Abu kan, ada kedai runcit, ada makanan sedap, ada buah, ada kuih. So dia buat blog. Sebab apa? Cuba imagine budak umur 3 tahun, kita bagi dia batang kayu baseball. Apa dia buat? Bagi budak kecil kan, 3 tahun, 5 tahun bagi. Pukul lah semua kan. Itulah umpama dia. Kita ni umpama ada satu senjata yang amat hebat, tapi bukan tak dimonitor, tak diajar. Itulah jadi Anonymous Malaysia kan. Kita boleh gelak je. Okay, jadi Information Technology Movement sebagai satu revolusi baru dalam belia. Selalu korang tengok kalau persatuan belia, bila sebut je belia, baju batik kan? Tengok. Biasa. Biasa kan? Pagoda. Mana? Itu dia orang buat kerja. Dia buat kerja. Tapi gerakan belia teknologi informasi, kita tak pakai baju batik Syarat kita kalau tak ada duit, pergi lorong Haji Taib. Pergi lorong Haji Taib, beli sun, bandel RM30. Lorong tu je ada. Engkau lah ni. Betul tau, lorong Haji Taib punya bandel. So kita dalam Information Technology Movement, syarat kita ni ada. Kita mesti pakai kemas dan formal supaya orang boleh terima kita. So kita juga nak wujudkan satu network yang mana kita boleh berkongsi apa je. Sebab apa kadang-kadang kan, yang seronok dia dalam IT ni macam itulah, download kan. Kadang-kadang sumber-sumber download ni kita pun tak perasan, tapi bila dia keluar dalam blog, bagus ni, free kan. Dia boleh kongsi-kongsi lah tu. Yang tu kan satu hal juga tu. Jadinya pening tau, macam mana nak mengeluarkan orang ni semua duduk. Lepas tu dalam masa yang sama ada yang takut juga kan. Kata apa, tak nak tunjukkan muka sebab apa, takut kena tangkap. Memang betul. Ada beberapa kesalahan yang buat. Tapi apa salahnya kalau kita keluar dalam masa yang sama, cuba explain mana kita dapat sumber tu. Bukan kita yang keluar kan, kita kongsi je. Kita main sikit-sikit. Okey, jadi itu dia gerakan belia teknologi informasi. Kita nak wujudkan ethics dan integriti yang menjadi modus operandi dalam pembangunan belia. Cuba imagine ethics dan integriti. Ini satu benda yang kalau declare sebagai satu
undang-undang, blogger akan marah. Confirm. Apalah, buat apa nak ada ethics, buat apa nak ada integriti kalau kita boleh tak payah ikut ethics, tak payah ikut integriti. Okey, kita quote sikit Tun Mahathir punya ucapan pada Forum Generasi Muda baru ni. Dia cakap, kebebasan itu perlu, tapi kalau kita terlalu bebas, kita umpama manusia yang tak pakai baju. Bogil, dia kata. Kalau itu yang anda mahulah. Kita punya matlamat merampakkan jurang IT di antara masyarakat bandar dan luar bandar bagi menyelesaikan masalah digital divide. Ini yang tadi kita cakap. Digital divide ni memang betul, kita dah ada knowledge, kita ada teknologi, internet kita sampai. Tapi adakah dengan apa yang kita dah ada ni tak perlu disebarkan? Thinking, action, effort. So 3 ni daripada Cambridge tau. Susah payah diwujudkan perkataan untuk dia nak jadikan belia Malaysia ni ideal. Dia kata yang pertama sekali, belia Malaysia mestilah pandai berfikir, pandai membuat tindakan, ada usaha. Alah, itu semua basic tu. Pasal apa ni Cambridge punya ni? Ada student Cambridge. Kalau saya nak, kalau boleh, bukan hari ni undi Barisan Nasional ke, undi PKR ke, undi PAS, bukan. Saya tak mahu anda punya undi dan saya tak suruh anda daftar undi. Tapi masukkan dalam kepala anda ni 3 benda. Thinking, action, effort. Masuk je, kalau anda berjaya tanamkan 3 benda ni kat dalam kepala anda takkan salahkan orang. Sebab apa? Sebelum anda nak salahkan orang, anda fikir. Sebelum anda fikir, anda akan fikir macam mana anda nak buat cara-cara pelaksanaan. Lepas tu dah nak melaksanakan tu macam mana? Ada usaha. So nak tanamkan 3 benda ni. Baru kita boleh berhenti menyalahkan. YRAC, Virtual Youth Resource Center. So nanti boleh buka YRAC.my YRAC.my. YRAC.my ni kita dah buat satu. Cantik tak? Ni, header ni. Ni header tau. Header dia menceritakan header. Header YRAC. Cantik tak? Cantik tak? Kalau cantik dia cakap dengan Sazali Okey. Kita serve, get info, grab opportunity. Untuk apa? Untuk youth engagement, new friend, youth news. Sebab apa kadang-kadang kita kenal banyak pemimpin kita, pemimpin belia, tapi kita tak tahu mana nak cari dia. Kita boleh cari dia dalam nanti berita-berita terbaru untuk kita akan masukkan ke dalam ni. So, apa peranan tuan-tuan dan perempuan dekat sini? Peranan tuan-tuan dan perempuan dekat sini, nanti dalam perbincangan, tuan-tuan dan perempuan fikirkan apa yang tuan-tuan perempuan rasa perlu ada kat dalam ni. So, secara tak langsung kita boleh dapat lah. Tu cakap je suara kan? Apa yang tuan-tuan perempuan nak dalam botol ni, kita akan keluarkan. Yang pertama. Yang kedua, apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh sumbangkan dalam botol ni. Papa Americano. Pulangkan, balik rumah, keluarkan mesin type. Type sikit, salah, lepas tu liquid kan, white out, padam. Marah, depress, bunuh diri, selesai. Habislah assignment dia. Kalau tak pun, book dah tunggu-tunggu buku tak datang, suicide. Pilihlah, bunuh diri. Pilih ke pistol, mati. Ini zaman dulu punya cara buat assignment. Zaman sekarang 2010, Wikipedia, dapatkan maklumat dan siap hantar. Itu tadi yang dia ceritakan tu. Tu masalah dia. Nampak? Itu yang menjadi satu kemarahan kepada orang. Tapi bukanlah bererti kita ni dilahirkan sebagai benda yang tak sepatutnya dilahirkan kan. Tapi kita ni dah lahir. Tu bila certain virus dalam manusia ni dia tahu pasal benda ni, orang-orang ni semua tak tahu, dia gunalah gelombang orang muda lah, hentam sana hentam sini. Sedangkan generasi muda tak tahu apa jadi. Baik kita tengok wayang kan, Gold Plus. Okay. Hi sweetie, how was school today? You can read all about it on my blog there. Sekarang pun saya percaya you all dah buat kan. Oh mak dan ayah tak percaya saya pergi senyap ni, baca dalam blog.